Kereta ni problem apa dia kalau lama tak jalan dia angin masuk. Kereta lama tu lah. Itu lah kena tipu lah dengan kedai tu. Aku punya pump kan, master pump tu apa, brand kan, original punya, Wira Proton punya. Sejak beli, walaupun second hand aku beli, tak pernah tukar kan. Kali tu problem atau brake. Pergi kedai kan, dia kata, oh ini tu pump tu dah problem lah. Dia terus pecah macam tu ke. Cakap kalau pump problem tukar seal saja lah, aku cakap kan. Oh sekarang tak tukar seal, tukar satu kali semua. Okey lah, tukar semua kali. Dia tukar pun jenis apa, jenis recon nya, jenis orang punya rosak kan. Tukar seal apa semua, dipasang. Semenjak tu lah problem. Bila tak jalan je masuk angin. Brake tak cengkap lah. Aku duit tak ada, aku pakai lah. Kadang aku bleeding lah. Dia sekali tu aku pergi, pasal aku tukar. Oh lain problem dia kata. Oh dia cas benda lain pula problem. Mau check lain lah dia kata. Lancau. Dah tutup lah kedai tu pun. Aku sumpah lah tutup tu kan. Tak boleh tahan lama. Lain aku. Tipu aku lah. Tu lagi parah. Dah tak maju lah. Bukan tak bagus. Banyak kali lah aku habis duit dengan dia. Wira 1.6 aku pun jahanam kat tangan dia. Aku punya gearbox problem, dia tukar ICU card apa semua, dia tukar tak ngam. Betul kan? Aku cakap lah sekarang aku punya gearbox ni dia sengguk-sengguk apa semua kan. Oh dia kata, oh memang itu macam. Tak apa. Last kali aku jual besi buruk lah, buang bersih aku tu. Boleh buat apa ni kalau aku ada duit, convert manual kan. Kereta cantik, sport rim 15, radio semua ada. Aircon cantik semua ada. Tapi tak apa aku cakap. Ini semua kereta dunia ni aku lepas macam tu. Aku jual kat China 500. Kedai potong. China tu baik dengan aku yang seorang tu. Dia cakap you angkat lah lampu apa semua. Lampu belakang apa semua. Kereta Wira aku ni lampu belakang pecah. Lu angkat lah, tukar sana apa semua. Tak apalah, lu angkat lah semua. Dah meninggal dah pun Cina. Dah arwah lah ni. Baik dengan aku. Musim buah, kami durian ni tak jadi masalah. Dia kawan toki-toki. Rumah aku cat, dia hantar cat. Datang rumah aku tengok dinding rumah kan, dia out. Outside you punya ni tengok macam teruk lah. Mau cat lah. Aku cakap tak apalah, aku cakap. Dia datang bawa cat. Dia dengan anak aku cat pula tu. Aku duduk rumah. Baik. Punca dia baik pun apa. Dia tu sakit tu. Kena buat rawatan tu. Kena buat rawatan bulanan, mingguan. Dia tu anak aku yang rawat.
Bodoh hotel sini. Tu flyover susah keluar. Ini tak reti nak keluar. Keluar selang-selang lah. Aku keluar, kau keluar. Ni nak tunggu kereta kosong orang nak keluar. Lepas tu dia break pula depan aku. Bodoh. Aku sampai cakap dia, saya sangat baik sama saya. Aku cakap, kalau musim buah ke apa ke, sayur jangan cakap lah, sayur. Kawan dia toke-toke pun. Dia Cina. Toke buah, toke sayur, toke kontraktor. Aku tak pernah pergi lah. Raya Cina ke apa, aku tak pernah pergi. Anak aku ada pergi. Wongkoi aku panggil dia, Wongkoi. Dia tua daripada aku lagi. Tapi dia sakit. Dia kena buat rawatan. Tu kenal anak aku, anak perempuan aku. Aku tanya dia, pasal apa you banyak baik sama saya? You punya anak banyak baik, dia kata. Cakap aku, layan saya apa-apa sakit apa. Dia kata anak aku lebih layan dia lah. Tak macam orang lain layan. Orang lain pun layan lah, tapi layan macam passion macam tu. Anak aku tak. Anak aku layan dia banyak layan baik sama saya. Apa-apa dia jaga saya, dia kata. Macam tu lah. Dia baik dengan aku. Itu sampai dia kata mau kereta, dia kata ni ada. Tak apalah orang kau aku cakap. Jentu nak bagi aku, jentu bayang kan, jentu nak bagi aku, warna hitam cantik. Lepas tu tak macam mana lah dia accident, mama dia sakit. Lepas accident lah. Lepas accident tu lah. Dia lepas accident tu kesihatan dia makin lama makin teruk lah. Yalah, dia dah sakit accident pula. Lepas tu anak aku kata ayah, Wongkoi dah meninggal. Aku cakap kan. Tapi dia dah berkawan dengan aku lah. Kawan dengan aku, sama sembang dengan aku. Sini lah. Ya, hari Ahad banyak kereta sikit. Sini macam-macam lah. Ada pasar malam Cina lah sekarang. Orang dah ramai. Dulu Ipoh ni nak harap kau gebang malam je lah. Orang Melayu lah. Orang dah maju, orang dah ramai lah. Mereka pun ambil kesempatan lah. Nak buka apa ni, bak kutih lah. Nak buka yang ni, makanan halal lah, apalah, dimsum lah apa. Itu lah. Tu aku cakap. Dulu kami tunggu lah. Nyamuk setiap malam tu. Bila dah maju, mereka ni masuk. Buka kedai makan apa semua. Kedai makan, letak Melayu masak apa semua. Ada sekali tak tahu ada lagi tak ada, aku tak tahu. Ambil order Cina, datang ambil order makan. Aku tanya kawan aku, kamu order kedai Cina? Aku cakap kedai Cina tu masak apa je? Tak ada, dia tukang masak dia orang Melayu je. Dia datang ambil order ke malam, dah tak nampak dah. Dulu ada, tak nampak. Lama aku tak nampak.
Ni tak lepas ni. Dah hijau tapi tak boleh masuk. Kereta bersusun. Lampu hijau. Yang sana straight lepas. Aku nak corner tak lepas. Apalah. Biarlah aku mengalah sekejap. Kalau tak boleh tu dah lain. Orang nak melintas kalau aku masuk kan. Orang nak melintas tak boleh. Kereta belah sana semua laju jalan. Pasal mak semua jalan. Aku tak boleh jalan. Pasal aku nak corner ni tak boleh. Kereta dah penuh. Minta ramai orang malam ni lah. Berapa hari aku pergi, hari biasa tak ada orang. Tu lah kenangan aku dengan orang Koi. Aku tak ada resis apa. Nak bergaduh dengan Cina tak ada. Kau yang cakap aku resis lah apalah ni lah. Kau punya pasal lah. Anak aku masa belajar, dia punya anak perempuan aku masa belajar dulu, badi-badi dia tu Cina. Mak ke bapak Cina. Anak lelaki aku, adik daripada kakak lah ni, masa belajar tu, masa sekolah, kawan sekolah, badi-badi dia apa? Bapak dia, tok dia Cina. Nama Melayu sedap nama. Adika ke apa nama dia, tak silap aku. Nama Adika, nama orang Melayu smart lah, nama macam pendekar. Tapi tok dia Cina. Anak aku yang nombor 2 tu. Aku ke? Tempat kerja ke? Berapa ramai engineer anak-anak Cina bukit ni. Ini apa? Abang ini apa? Abang macam mana abang mau buka ini? Abang ini macam mana mau bikin Abang kerja 2 tahun engineer. Aku 12 tahun. Kerja 2 tahun engineer. Sama ada tukar department internal ataupun orang pindah Penang. Semua tangan aku aja. Abang ini macam mana mau bikin? Abang ini macam mana? Sampai aku cakap dia Cina satu orang tu. Abang dia cakap aku. You apa macam cakap-cakap sembang-sembang pun tangan sudah siap kerja, dia cakap. Sudah siap pasang. Tool and die aku. Tahu dissect tu, tool and die tu. Tool and die, mall apa semua. Dia kan boleh buka-buka semua benda dalam, ada spring lah apa, macam-macam benda dia. Kamu tak reti nak pasang balik, jahanam semua. Macam mana bikin aku cakap dia, you mau tahu macam mana? Saya ajar you 1 minit saja. 1 saat saja sudah pandai. Ayah abang tak mau ini macam lah. Betul lah 1 saat boleh pandai. Betul. Apa macam bang? You mau tahu apa you mula-mula buka aku cakap. Lu mula-mula buka, lu dengar saya cakap tulis. Dia orang ada buku tulis. Tulis aku cakap. Kasih catat sikit, kasih remark. Okey. Apa bang? Apa lu mula-mula buka lu last kali pasang aku cakap. Hayya, itu macam mana senang Iyalah aku cakap. Engineer tu ke? Dia pergi Penang engineer. Kerja 2 tahun ambil pengalaman ikut aku. Dia belah Penang engineer. Macam ni aku nak potong masuk kan. Kamu awal-awal dah susun kotak depan tu. Macam ni aku nak potong. Ini dah aku buat konten tadi, dia orang tengok kot. Faham tu. Kalau aku cakap kan, dia kata aku nak cari gaduh. Aku buat konten.
Ayah budak fresh, budak fresh belajar teori college. Masuk aku nak jumpa barang kan. Baru nak jumpa barang, buka pasang tu. Macam mana abang? Satu kali. Apa lu mula-mula buka lu pasang. Mesti tak silapnya. Tak ada skru hilang, tak ada skru lebih, tak ada apa punya juga. Ayah, betul lah abang kata. 2 tahun. Itu dia berhenti. Aku dah jatuh. Aku dah mesti kerja, aku jatuh. Niaga jatuh. Apa akal aku ni? Aku kerja hotel. Tiba-tiba set up ballroom tu. Set up lah. Apa sound system, apa semua meja, apa. Yalah, buat kitchen lah. Apa ada steward, apa semua buat. Makan-makan meja, makan apa semua lah. Yang maintenance buat lah. Speaker, audio, apa semua. Pasang audio, pasang speaker. Lampu tak cukup ke apa. Semua lah kena buat lah. Aku lah. Balik tu kan, tunggu lift. Lama lift ni kata aku kan. Apa hal lift ni tak naik-naik. Rupanya pengantin naik. Cina tu lah, junior aku tu. Naik, buka pintu muka dia tu. Pakai coat apa semua. Pakai tie apa semua. Cina kahwin. Rupanya dia punya ballroom rupanya. Dia sewa itu. Dia terus jerit ke aku tu. Abang! Dia kata tu. Asal jadi ni macam ni cakap aku. Dia tengok aku dengan selekehnya apanya, baju comok-comok, minyak-minyak. Saya kerja sini lah, aku cakap. Abang sini maintenance lah. Bini dia sebelah, dia tinggal, dia peluk aku. Bayang, jangan pegang saya, kotor baju. Wah, lu mana sekarang? Saya Penang sekarang. Gitu. Apa sekarang kerja? Sudah jadi bos besar. Ya amak kahai, lu orang lagi cakap gua resis lah. Siapa custom punya orang Cina cakap gua resis lah. Dia orang fahai. Apa pun saya kasih tahu punya babi.